Hai kawan-kawan, hari ini kita nak mengenali dua tulisan Cina iaitu ni, awak ne ini ni dan juga ta, dia, te a ta. Dan sebelum itu kita mesti mengenali ini dulu. Dalam tulisan Cina, tulisan ini agak mudah ya. Dia bagai dari kiri ke kanan. Ini adalah ren, macam seorang berjalan ren. Kalau kita buat stroke ini menegak akan jadi begini. Dari kiri dan tegak Dia juga bermaksud ren. Ren adalah orang. Tengok perkataan kita hari ini iaitu ni. Tengok tulisan ini mengandungi stroke ini. Bila kita nampak sahaja ini, tahulah kita dia adalah ren, adalah berkenaan dengan orang Jadi Liz nak memudahkan kawan-kawan semua untuk ingat awak. Ada awak tulisan Cina ini, macam mana nak ingat Dari sini, kita sudah tahu adalah orang. Ren, dan ini bawa maksudnya, Liz cuba memudahkanlah. Orang ini sangat dekatlah, adalah ni. Ni apa, ini apa. Jadi, orang yang dekat dengan kita adalah ni, awak. Kiranya orang yang jauh. Okey, di sini sudah tentu bila kita tengok tulisan Cina ini, tahulah dia ada berkenaan dengan orang sebab stroke ini membawa maksud ren, orang. Dan stroke ini agak jauh. Jadi Liz lukis seorang di sini. Okey, orang yang sangat jauh adalah dia. Okey, sekarang sampailah masa kita cuba belajar menulis tulisan Cina ini awak ni. Orang di tepi ada orang. Dan kemudian dari kiri ke kanan tegak dan dua titik di sebelah kiri dulu, kemudian ke kanan adalah ni awak Dan sekarang pula kita nak belajar dia. Dia punya nada jauh sikit. Dia. Tengok orang ni sangat jauh Okey, semua tulisan Cina bila mula dengan stroke ini ialah maksudnya orang, ada berkenaan dengan orang. Dan tak jauh dia. Dan pelajaran kita ada something extra lah hari ini adalah ren. Ren ini kalau dia sendiri sahaja orang begitu. Kalaunya dia cantum dengan stroke-stroke yang lain tapi tulisan itu membawa maksud orang juga, ren ini akan cuba ubah dia punya corak bentuk jadi begini. Okey? Begitulah rancangan kita kali ini, belajar Mandarin bersama Liz secara ringkas, mudah dan berguna.